Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bersama dengan Iman Troy. Assalamualaikum. Saya nak mengangkat seorang bidadari. It's because of saya suka meraihkan apa sahaja yang ada daripada seseorang penyanyi. Kalau kita cerita tentang powerful house singer, ramai yang mengagumi dan ramai yang mengangkat. Saya faham. Kerana itu you rasa semakin tinggi note yang kita dapat capai, itu adalah suatu magical. Betul. Tapi apa berlaku sekiranya orang-orang macam saya juga sebenarnya yang tidak mempunyai vocal range yang besar sangat. I tak ada sebenarnya. Saya bukan dalam kumpulan soprano. Tapi Saya alto. Melihat kepada seni-seni yang hasil daripada karya-karya Iman Troy, lagu-lagu Iman Troy, lagu-lagu yang sangat moderation je. Pergi ke arah apa yang diinginkan oleh karya tersebut. Betul. Jadi Iman ni sebenarnya presenting. Currently, orang banyak meraihkan powerful house singer. Orang banyak meraihkan orang yang mempunyai vocal range yang besar. Tapi tak ramai yang meraihkan vocal range yang kecil. Padahal ada lagu-lagu yang orang kata sesuai untuk orang suara begini, kumpulan ini. Betul. Betul. Apa yang you boleh katakan? Betul. Saya punya range vocal tidaklah begitu besar macam nak bawa high note. Macam contoh Kak Aina Abdul. Ballad yang note-note yang tinggi. Saya bila masuk dalam industri, saya tak boleh cakap, saya nak jadi macam Nurhaliza. Saya nak suara sebiji macam dia. Saya nak bawa vocal range sama macam dia. Saya nak bawa semua benda macam dia. Tak boleh. You masuk dalam industri, you kena ada karakter you sendiri. Macam saya mungkin bawa lagu-lagu yang very catchy, lagu-lagu yang disukai oleh umur-umur saya ataupun adik-adik sekolah, adik-adik kecil, macam lagu Teman, lagu Nang macam tu kan. Tapi tak bermaksud saya memang stay ni vokal saya, taklah. Saya masih nak mencuba juga. Jadi bila kita tengok dalam industri, kita bukannya dalam industri kita nampak ballad sahaja. Ballad yang high note saja. Tidak. Kita ada juga flow APA. Memerlukan variasi. Betul. Variasi yang lagu-lagu pop. Jadi ada orang yang boleh bawa lagu ballad high note tapi tak boleh bawa lagu rancak. Jadi setiap orang ada kebolehan masing-masing. Tapi kebijaksanaan Iman sebenarnya apa yang saya nampak, dia susun strategi. Maksudnya dia punya tumpuan kepada siapa yang minat dia ni, dia pergi ke arah yang sepatutnya. Iman ni dipenuhi oleh budak-budak sekolah suka. Betul. Di tahap universiti. Untuk healing, tak semestinya kita perlu ambil lagu-lagu yang besar sangat. Kadang-kadang orang perlukan lagu-lagu bersederhana, catchy-catchy untuk healing-healing dalam kereta. Saya sangat yakin pemilihan untuk lagu-lagu ini setiap orang berbeza. Betul, setiap orang berbeza. Tapi tak semestinya kalau vocal range you rendah, tak adalah